Setelah sekian lama menunggu, akhirnya hari ini 29 hari bulan September 2025, berita gembira bayaran bagi RM900 ini yang dah lama ditunggu oleh penerimanya telah pun mulai disalurkan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, bayaran bantuan RM900 ini yang dah lama ditunggu, yang dah lama dinantikan oleh penerima bantuan ini, yang mana sebenarnya telah pun dijadualkan awalnya pada bulan Ogos 2025. Tapi malangnya tunggu sehinggalah ke penghujung bulan Ogos tiada bayaran dilakukan. Dan pada bulan September telah pun diberitahu bahawa bayaran hanya akan dilakukan pada hujung bulan September. Hari ini 29 hari bulan September 2025, berita gembira telah pun berlaku yang mana bayaran itu telah pun mulai disalurkan, dan ini boleh disahkan oleh ramai pihak. Penerima-penerima bantuan ini telah pun mula tinggalkan komen mengatakan mereka dah terima bayaran ke dalam akaun bank. Harus diingatkan, bayaran adalah secara berperingkat. Mungkin kalau anda tak terima hari ini, kalau anda penerima yang berkelaikan, mungkin esok baru anda akan terima ke dalam akaun bank anda. Okay, untuk rujukan, untuk semakan, anda boleh pergi ke pautan rasmi bantuan ini, iaitu di padans.sabah.gov.my. Yang ulangi, padans.sabah.gov.my. Dan harus diingatkan, ini adalah bantuan untuk program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah. Ingat tu, program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah yang mana bantuan disalurkan oleh Kerajaan Negeri Sabah kepada penerima yang berkelaikan. Mereka yang tinggal di Sabah ada kriteria-kriteria tertentu telah pun ditetapkan sebelum ini. Jadi negeri-negeri lain tu jangan tanya kepada admin kenapa tak terima, kerana anda bukan berada di Sabah, anda bukan rakyat negeri Sabah, anda bukan penduduk negeri Sabah. Untuk rujukan, bantuan ini adalah secara berfasa, ada 4 fasa, setiap fasa RM900. Besar sebenarnya bayarannya, yang mana setiap fasa RM900. Fasa pertama RM900, kedua RM900, sekarang ini yang dah masuk fasa ketiga RM900, fasa keempat RM900. Jumlah keseluruhannya adalah RM3,600. Itu kalau anda berkelaikan sejak daripada pembayaran fasa pertama lagi sehinggalah ke fasa keempat nanti. Dan secara asasnya mereka yang berkelaikan adalah mereka yang tinggal di Sabah, bermastautin di Sabah, beralamat di Sabah, yang mana MyKad mereka itu berstatus H, iaitu penduduk negeri Sabah, dan mereka itu haruslah berada dalam kategori e-kasih miskin ataupun miskin tegar. Ingat tu, harus berada dalam e-kasih, tapi tak cukup dengan berada dalam e-kasih saja. Statusnya haruslah disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar, barulah berkelaikan. Atau kalau katakanlah mereka tidak berada dalam data e-kasih miskin dan miskin tegar, tetapi kalau diikutkan daripada segi pendapatan PGK, purata garis kemiskinan mereka, berada di bawah amount yang telah pun ditetapkan, iaitu untuk kategori miskin tegar berada di bawah amount RM1,218, manakala untuk kategori miskin berada di bawah pendapatan RM2,742. Jadi kalau katakanlah ketua isi rumah mempunyai pendapatan di bawah daripada purata garis kemiskinan yang dinyatakan sebentar tadi, tapi nama tak berada dalam data e-kasih miskin dan miskin tegar, boleh menghantar rayuan, ataupun kalau dah menghantar rayuan sebelum ini, boleh menyemak status kelulusan di padans.sabah.gov.my, dan rayuan juga boleh dihantar di platform yang sama, iaitu di padans.sabah.gov.my. Jadi sekarang ini pembayaran fasa ketiga telah pun dilakukan, bolehlah diperkatakan lewat sebulan daripada apa yang telah pun dijadualkan, dan berkemungkinan besar pembayaran ini akan berlanjutan sehingga ke bulan Oktober, terutama sekali bagi penerima secara tunai. Jadi ini bermakna pembayaran fasa keempat yang asalnya dijadualkan pada bulan Oktober bakal mulai disalurkan, berkemungkinan besar akan diinjak ke bulan yang berikutnya, iaitu bulan November, ataupun mungkin juga boleh jadi pembayaran hanya akan dilakukan pada bulan Disember. Jadi antara bulan November ataupun bulan Disember. Agak mustahil sebenarnya pembayaran fasa keempat akan berlaku pada bulan Oktober, kerana pembayaran fasa ketiga baru sahaja sekarang ini dilakukan penghujung bulan September ini, yang mana dijangkakan hanya akan tuntas sekitar pada bulan Oktober 2025. Jadi kepada mereka yang ada perbankan online, internet banking, anda dinasihatkan untuk menyemak secara dalam talian terlebih dahulu sama ada wang telah pun dimasukkan ke dalam akaun bank anda. Kalau sudah dimasukkan, barulah pergi ke mana-mana ATM machine untuk membuat pengeluaran.
Kalau belum dimasukkan, harus menunggu mungkin sehari 2 hari ke depan ini bayaran bakal dilakukan kalau anda berkelaikan untuk menerima bantuan program Sentuhan Kasih Raya Sabah ini. Jadi sekarang ini dah terlerai berkaitan dengan persoalan bilakah bayaran dilakukan untuk fasa ketiga yang mana dah berlanjutan selama sebulan lebih, kerana harus diingatkan jadual asal adalah pada bulan Ogos tapi tiada bayaran pada bulan Ogos. Tunggu banyak sebenarnya gosip liar yang timbul di luar sana. Jadi sekarang ini barulah dibayar di penghujung bulan September 2025 ini. Untuk bayaran fasa keempat nanti dijangkakan akan begini juga situasinya, ramai akan menunggu kerana kalau dilihatkan daripada jadual itu masih lagi kekal diletakkan bulan Oktober. Jadi dinasihatkan kepada agensi pemberi bantuan ini untuk menilai kembali jadual yang telah pun dikeluarkan, kemaskini jadual tersebut agar pihak penerima ini tidak ternanti-nanti dengan fakta yang telah pun dikeluarkan itu. Setidak-tidaknya mereka tidak berharap bahawa ianya akan berlaku pada bulan Oktober. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.